Okay, masa tengah bagi bantuan tu, tengah interview macam tu something, ada tim tengah bagi bantuan. Saya dengan masa tu dengan Sasa Farhatul, kami dekat belakang kemah sikit. Tim-tim lain ada tengah bagi bantuan lain lah. Tengah buat-buat interview tu, tiba-tiba dengar bunyi macam benda meletup lah kan. Tapi bunyi tu macam bukannya sebelah, tapi dia macam jauh. Kita dengar bunyi tak tahulah, kita tak pernah dengar bunyi bom yang real. So kita tak tahu bunyi apa. Boom macam tu. Lepas tu kita pun sambunglah kerja kita interview. Tiba-tiba nampak macam asap. Lepas tu budak-budak Arab ni datang. Datang dia kata, dia sebut harb. Kan yang Farha dia tak faham, dia jalan macam biasa lah. Lepas tu saya faham sikit-sikit tu. Lepas tu kita tanya dia macam mana. Kita tengah berperang. Kita tengah masa tu Syria tengah bergolak yang tahun lepas kan. Dia tengah nak kebangkitan dia tu. So dia kata memang tengah berlaku dalam 5 km. So nampaklah asap keluar apa semua kan. Okay, kita ni dah cemas kan. Ya Allah, mak dah masuk ke sepadan apa semua jauh. Lepas tu Kang jadi masalah lah. Tapi yang tim keselamatan ni dia jagalah keselamatan delegasi provinsi ni. Dia kata kita boleh gerak cepat sikit tak interview apa semua tu, sebab takut nanti sepadan tutup kan, kita tak boleh nak keluar. Jadi kita pun bergegas lah. Kita macam panik lah. Kita macam panik untuk gerak keluar daripada settlekan kerja, nak keluar daripada sepadan. Tapi dia orang ni relax. Pasal kita pula yang lagi panik, dia relax, dia duduk dekat camp tu kan. Budak-budak boleh main bom macam tu. Asal ni kan, macam tak ada apa-apa kan. Padahal tengah berperang. Yang kat kemah-kemah apa semua dia macam, dia tak cemas tau. Dia orang macam boleh tenang. Tapi bila kita sembang dengan dia, rupa-rupanya yang lagi dia risau apa dia? Dia risau adalah tak cukup kelengkapan untuk musim sejuk. Kan dia kata kami ni, yang ni dah biasa. Macam bagi tu dah biasalah. Kita pun tak tahu bila nak syahid ayat dia. Kita pun tak tahu bila kita nak pergi nak syahid. So kalau kita pergi, kita syahid kan, kita mati syahid. Tapi yang kita tahu adalah kita nak survive ni macam mana. Untuk musim sejuk, baju tak ada, kasut tak ada. Budak-budak main macam tu je, tak pakai kasut kan. Anak kita kalau tak pakai kasut tu pun kita dah risau kan. Ini dia boleh, sebab dia bukan tak nak pakai kasut, tapi tak ada pilihan. Dia tak ada kelengkapan lah untuk mereka nak teruskan hidup. So itu yang paling dia risau. So kita rasa macam dahsyat lah ujian mereka. Semoga Allah mudahkan urusan rakyat Syria, pelarian-pelarian di seluruh dunia Islam ni. Semoga diberikan jalan keluar lah untuk mereka.